Jelaskan kronologi Perang Dunia Pertama. Pada 28 Jun 14, pewaris takhta Austria-Hungary dibunuh oleh Serbia di Sarajevo, Bosnia. Mampus kau tiran! Keadaan ini menyebabkan Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Serbia pada 28 Julai 1914. Disebabkan pengisytiharan perang itu, Serbia meminta bantuan ketenteraan daripada Rusia pada 30 Julai 14. Tsar Nicholas, negara kami dalam bahaya. Kami perlukan bantuan Rusia. Pada 3 Ogos 1918, Sekutu Austria-Hungary mengisytiharkan perang terhadap Perancis dan Rusia. Pada 3 Ogos 1914, Sekutu Austria-Hungary iaitu Jerman mengambil kesempatan menyerang Perancis melalui Belgium. Berdasarkan Plan Schlieffen, Perancis harus ditundukkan sebelum Rusia. Saya mengisytiharkan perang terhadap Jerman kerana melanggar Belgium. Britain terpaksa menyertai perang bagi memelihara kedaulatan Belgium. Pada 30 Oktober 1911, kerajaan Islam Turki Umayyah terlibat dalam Perang Dunia Pertama, berpihak kepada Jerman dan Austria-Hungary. Itali menyertai Perang Dunia Pertama bersama Perancis dan Britain pada Mei 1915.